lagi. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Ustaz Zanimi bin Abu Zaid, Mudir Mahat Hafizat Istiqomah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mana boleh pakai mic macam mama. Sini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati sahabat saya Fadil Ustaz Don Daniel bin Don Biaji Al-Hafiz. Ingat lagi nama. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terusnya barisan asatizah, kemudian ibu-ibu, ayah-ayah, pelajar-pelajar, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, program yang kita rancang hampir sekitar sebulan lebih untuk kita buat ceramah perdana bagi kita menyedarkan diri kita bahawa Ramadan semakin hampir. Itu yang paling penting. Yang keduanya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana akhirnya saya berjaya bawa sahabat saya ni ke Mahat Hafizat Istiqomah. Rasanya dekat 10 tahun kan? Dulu kita bawa di Yayasan Masjid Baru Temelung 10 tahun lepas. Dan alhamdulillah hari ini kita berjaya bawa di tempat kita sendiri. Mudah-mudahan kehadiran tetamu kita membawa rahmat di tempat kita. Dan saya takkan memanjangkan ucapan, cumanya untuk makluman tuan-tuan dan muslimin muslimat, kita di peringkat Mahat Hafizat Istiqomah tiap-tiap tahun akan mengadakan program Ihya Ramadan, terutama sekali untuk pelajar-pelajar. Ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita buka kepada semua masyarakat untuk datang ke Mahat Hafizat Istiqomah, dan kita bercita-cita untuk menjadi sebuah pusat sehenti pendidikan untuk masyarakat. Satu masa nanti kita akan buka tempat ini sebagai sebuah pusat pendidikan komuniti, insya-Allah. Ini bermula dengan Ustaz Dan, nanti Ustaz Dan, Ustaz Dun, Ustaz Den lah, insya-Allah semua kita akan panggil untuk datang ke sini, insya-Allah. Jadi saya ingat saya tak panjangkan ucapan, kita beri masa yang seluasnya kepada Ustaz untuk ceramah pada malam ini. Wallahu a'lam. Hanya video hidup dekat. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Mudir atas ucapan. Ambil kursi duduk sebelah aku. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini tibalah masanya untuk kita mendengar pengisian yang dinanti-nantikan. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan dan berbahagia Ustaz Tuan Daniel bin Don Biaji untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan penuh hormat yang dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله
qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Semoga panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Yang saya muliakan dan saya hormati sahabat saya, rakan sebantai saya, rakan pembelajaran saya, rakan soalan sport Darul Quran saya, Fadilatul Ustaz Mudir Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah Ustaz Zarimi Abu Zih rahimahullah, semoga dirahmati oleh Allah. Dan saya doakan Ustaz Zarimi sentiasa dipanjangkan umur, diberikan kebaikan, dipancarkan cahaya pada wajah dan lisannya, agar cahaya itu memberi manfaat kepada seluruhnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak amin mun. Hakadha. Seterusnya yang saya muliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis pada hari ini. Ada salah, silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi, anak-anak tahfiz yang mana seluruh masyarakat di sini sepatutnya berterima kasih kepada anak-anak sini, dan tak sepatutnya Ustaz Zarimi kena bagi tahu dekat semua untuk tolong bersama-sama membangunkan tempat ni, melainkan sepatutnya semua orang kena tolong secara mewajibkan diri sendiri, kerana adanya anak-anak tahfiz di sini, berkat mereka mengulang Al-Quran hari-hari. Kalau diikutkan dengan dosa penduduk-penduduk sekitar Temerloh ni, layak Temerloh ni diturunkan balak. Tapi kerana ada anak-anak tahfiz yang mengulang Al-Quran kalamullah setiap masa, balak itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada anak-anak tahfiz, semoga dimuliakan Allah, diberkati. Dan seterusnya yang saya sanjungi ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang dan kakak-kakak, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Selamat berkenalan. Terima kasih sudi menyokong sahabat saya. Hari ini banyak benda kita nak menyembang. Jadi disebabkan semua orang kata sihat, nak minta tolong buat 3 perkara. Boleh ya? Boleh ya? Perkara yang pertama, malam ni kita nak menyembang tentang bulan Ramadan, persiapan dan sebagainya. Tak ada orang yang lebih layak diikuti dalam meraihkan bulan Ramadan melainkan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan banyak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi basahkanlah mulut masing-masing ni yang kata sihat tadi tu.
setiap kali mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jemu. Jangan jemu. Latih diri jangan jemu untuk dengar nama Nabi, bacakan selawat. Yang kedua, saya ni bukan orang alim nak dibandingkan dengan Ustaz Zarimi hari-hari mengulang Quran. Saya ni teringat-teringat mengulang. Jadi dalam majlis ini saya memerlukan rentetan ya. Jadi sekali lagi kita akan mula dengan baca doa, kita akan baca salawat. Mudah-mudahan majlis kita ni dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi bila selawat tu bacalah ramai-ramai. Kita baca kuat-kuat. Sanjung nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang ni saya sedikit partikular. Saya titik berat sikit benda ni. Nak banding dengan orang lain mungkin tak, sebab biasalah guru-guru kami mengajar begitu. Iaitu kita beriman dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hai orang beriman, bila kamu berada dalam satu majlis, kalau tempat itu ada orang nak duduk, bukakan ruang bagi orang duduk elok. Dan jika dikata kepada kamu bergerak sikit untuk, maka bergeraklah kamu. Barulah Allah mengangkat darjat kita. Jadi dalam Al-Quran yang mulia diceritakan tentang duduk di dalam majlis ilmu. Jadi untuk kita hari ini sonok sekiranya kita boleh duduk rapat ke depan lagi sampai ke tepi ni. Mai anak-anak semua main gerak sampai ke sini. Ustaz Zarimi betul duduk dalam. Ustaz Zarimi betul duduk atas kursi sebelah saya. Baru betul. Begini cara kita mengaji. Mai semua main gerak. Mai kita duduk elok-elok. Kamera ni siapa jaga? Kamera ni siapa jaga? Mak ni kan. Pusing dia bagi rendah sikit. Orang belakang tak nampak. Tak apa Ustaz biar dia faham. Budak-budak. Abang cik tanya abang ni, dia professional cameraman. So dia adjust sikit, bagi rendah sikit. Azim tolong Ustaz ni. Bagi elok kemas sikit. Orang macam ni baru betul ni pengajian ilmu. Nanti lepas ni Ustaz Zarimi jemput siapa-siapa, duduk make sure macam ni. Jangan tunggu orang ajak, mai duduk. Sebab bila kita jaga kedudukan dia, insya-Allah cakap sikit pun lekat. Itu pegangan saya. Saya beriman dengan ayat itu. Baik. Kini ke belakang dulu. Aku dah agak dah. Dia duk renung kat aku, dia kata ni kayak geng kita lah. La haula wala quwwata illa billah. Hampa duduk mai kat depan. Ni semua satu band ni. Mai. Terus situ. Kacau. Ada kawan-kawan. Lagi saya cerita kat tuan-tuan. Ni semua member-member saya ni. Siapa hantar anak-anak mai sini, anak-anak tuan-tuan berada dalam tangan yang selamat. Ini orang-orang yang luar biasa ketika belajar dulu di mana. Boleh lah. Baik, jom. Sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Jom kita baca selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatun Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Doa di sini. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatun Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Baik. Dulu masa saya belajar, saya bukan budak pandai. Saya mana boleh nak cerita benda bukan-bukan. Member-member saya ada kat sini. Dia orang belajar sekali dengan saya. Dia kenal saya luar dalam. Dulu masa saya mengaji, saya bukan yang pandai sangat. Liak saya tu, saya mengaji dalam keadaan yalah, kadang-kadang culah, kadang-kadang begitu. Sehinggalah bila kita belajar di Mesir, kita tak ada mak bapak tau. Mak bapak semua kat Malaysia. Duduk sana, kita berkawan. Jadi kawan-kawan lah yang akan sentiasa ada keliling kita, duduk serumah dengan kita, kawan dengan kita. Jadi pernah sekali tu, ini nak tunjuk kata kadar persahabatan. Orang panggil apa tadi? BFF. Orang panggil BFF. Kadar persahabatan itu, imagine
kita duduk luar negara, kita dengan kawan-kawan, semua sama-sama nak main bola, sama-sama berjalan, sama-sama pergi belajar, sama-sama. Tapi tahap persahabatan itu pernah sekali ada seorang kawan kami yang tak mesej kat saya tahun 2007 kan, 2006, 2007. Dia hantar mesej, dia kata, "Oi Don, ramai saya kat rumah sekian-sekian, kita nak sembang sikit." Oh sudah, member aku hantar mesej ni. Saya pun tak apa, nanti aku sampai. Saya turun, saya pergi rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Tengok ada member hantar mesej lah. Dia duduk ni kat Mesir kat Shubro, nama tempat kami belajar nama Shubro. Masa tu rumah ni rumah baru, dia dekat belakang rumah ustaz. Kita panggil rumah ustaz Mak-Cak masa tu. Saya masuk, Assalamualaikum. Salam. Tengok lah, hang dah. Saya masuk, duduk. Dia jamu ayak kat saya. Member yang tak mesej, member kawan. Duduk, minum, sembang. Habis sembang. Weh, hang pergi mana? Hang daripada mana? Hang buat apa? Lepas saya kata, weh, hang kat mana? Hang buat apa? Sembang. Lepas habis sembang, apa member saya buat? Dia pegang saya. Kalau kita duduk bersila kan, duduk berdepan, dia pegang paha saya. Dia kata, Don, apa hang ni? Hang nak buat perangai. Member boleh cakap macam tu, dia kata. Hang slow down sikit. Hanya nak buat perangai. Saya gelak. Saya hormat dia. Dan orang yang berani buat kat saya macam tu, yang pesan kat saya, member saya, beliau adalah Ustaz Zarimi Abu Zih. Ya. Sebab tu bila saya kata kat tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan sini, insya-Allah dia ada dalam tangan yang selamat. Tu kenangan. Boleh kami suruh buat tunduk sangat. Tu member saya. Nak abang kami rapat macam mana, kami kenal macam mana, aku rasa hampa pun tak boleh buat kat member hampa, aku tahu. Jadi untuk orang Quran, untuk kita semua, bulan Ramadan adalah satu bulan yang luar biasa. Di ujung bulan Sya'ban, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Sayyidina Salman, suatu hari Nabi naik atas mimbar, Nabi khutbah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi bagi khutbah dekat kami bila akhir syahr Sya'ban, daripada beberapa hari di hujung bulan Sya'ban. Kata Nabi, ya ayuhan nas, kata Sayyidina Salman, faqala, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, Nabi kata, ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, hai saudara-saudaraku, wahai manusia, akan sampai dekat hampa satu bulan yang cukup azim, luar biasa, dahsyat. Nabi sebut, kalau saya duduk depan ni, saya abang kata, tuan-tuan, ayah ibu, bulan Ramadan ni bulan dahsyat. Tuan-tuan terpulang, nak percaya cakap saya ke tak orang percaya, terpulang. Sebab yang cakap saya, tapi yang saya baca ni bukan saya, yang baca ni Nabi kita
yang semua kita beriman dengan ayat tu. Apa dia? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap melainkan wahyu yang Allah nak Nabi cakap kat kita. Jadi Nabi habaq dekat kita. Nabi kata, "Hai manusia, akan mai dekat hampa satu bulan yang luar biasa bulan ni." Tu Nabi habaq. Jadi hari ni starting kita kena tanam. Bulan ni bulan luar biasa. Nabi tak kata bulan luar biasa semata-mata. Nabi selit lagi perkataan. Nabi kata syahrun azimun mubarakun, berkat. Bulan luar biasa ni berkat. Tak cukup takat tu Nabi habaq, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dalam bulan ni ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Nabi sambung lagi. Tak cukup takat tu. Luar biasa berkat, ada Lailatul Qadar. Nabi sambung. Nabi kata apa? Nabi kata diwajibkan berpuasa padanya, dan pada malam harinya mendirikan solat itu adalah sunat. Jadi semua orang tahu bulan ni wajib puasa, malam sembahyangnya sunat. Okay, clear. Tapi Nabi tak mau otak macam kita. Ini anak-anak, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu semua dengar saya sebut. Tengok elok-elok. Hak ni saya belajar daripada kawan-kawan di negeri Pahang ni. Ma'had Pahang ni adalah ma'had yang kawan rapat dengan ma'had negeri Pulau Pinang. Sebelum kami pergi Mesir lagi kami dah berkawan. Apa dia? Beragama. Tengok saya elok-elok. Tengok elok-elok. Beragama dengan menghidupkan akal. Jangan beragama dengan mematikan akal. Tuan-tuan bukan budak-budak umur 9 tahun. Pasal hang buat dulu ni, terus buat, Nabi tak buat. Hang umur berapa? Nabi ajak kita hidup di zaman kita dengan panduan Nabi, bukan ajak kita hidup macam zaman Nabi. Jangan buat macam tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita hidup di zaman kita dengan panduan Nabi, bukan mengajak kita hidup zaman Nabi. Jadi sebab tu kita tak boleh pi dengan ayat ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Hang umur berapa? Sama macam budak-budak. Cikgu tanya, ni pasal apa kamu tak ni? Mak saya kata jangan cikgu. Hang umur berapa? Kalau hang umur 9 tahun tak apa, hang umur 7 tahun tak apa. Hampa mai mengapai Quran. Pasal apa? Mak saya suruh. Hang umur berapa? Hampa tak rasa nikmat buka Quran bila Allah kata fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum kata. Apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min mithlih. Bawa mai kat aku satu surah. Kalau hampa rasa kemah sangat, ni hampa semua duk apa yang Quran, umur dah besar dah, yang sekolah menengah punya umur, tak apalah, adik-adik tak apalah, umur 9 tahun 10 tahun tak apalah, kita kata tak pandai lagi. Ni abang-abang yang main ma'had, yang main mengaji tapi duk rasa aku mengapai ni pasal mak aku suruh, ni guna yang ni hang baca. Allah kata apa? Buk main kat aku satu surah. Kalau hang rasa hang kemah sangat, okey, kita ambil surah yang paling pendek dalam Quran. Surah apa? Al-Kautsar. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wal inna syani'aka huwal. Khalas. Huruf terakhir surah tu huruf apa? Semua tiga-tiga, betul? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wal haur inna syani'aka huwal abtar. Semua huruf ra. Jadi huruf ra huruf yang keberapa dalam huruf hijaiyah? Tengok, tak apa.
Kata Islam lama dah. 10. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Wah. Huruf yang ke 10. Khalas. Tengok elok-elok. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa perkataan? 10 perkataan. So apa masalah dengan surah ni? 10. Baik, tengok dulu. Inna, alif, nun, alif, inna. A'tayna, alif, topi hamzah, ain, ta, nun, alif. Betul? Ta yang a'tayna. Betul? Kal kausar, kaf, alif, lam, thaw, kal kausar, kaf, waw, sa, ra. Betul? Kal kausar. Berapa himpunan huruf hijaiyah dalam tu? Bukan berapa perkataan, berapa huruf, bukan. Berapa himpunan gabungan huruf hijaiyah dalam tu? 10 huruf gabungannya. Ada huruf alif, ada huruf kaf, ada huruf sa, ada huruf ra. Betul? Semua huruf tu ada 10 huruf je dalam tu. Ayat pertama pun 10 huruf, ayat kedua pun 10 huruf, gabungan 10 huruf. Ayat ketiga pun gabungan 10 huruf. Apa masalah inna a'tayna ni dengan 10? Sebab ayat ni berkaitan dengan fasalli li rabbika wan, maka dirikan semayang dan lakukan korban. Raya korban jatuh pada bila? 10 hari bulan Zulhijjah. Betul? Ya khalas. Awak dah buat terkejut, bukan semua orang Islam lama lah. Hampa ingat apa? Hampa ingat bulan Ramadan ni bulan apa? Ni bulan Quran. Semua wahyu Allah untuk para anbiya semua turun bulan Ramadan. Dia bukan bulan biasa. Sebab tu Nabi starting awal khutbah Nabi, qad azallakum syahrun azimun. Ini bulan luar biasa. Tengok. Boleh kata orang yang Ustaz Zaini tak mahu tinggi suara sikit tak pakai. Ini tinggi sebab orang belakang ada tak dengar. Hah? Lah orang belakang tak dengar. Kena mic depan aku. Pakai mic tu pula. Jom nak ulang balik tak bilang dah lah. Nah. Lagu ni dengar. Belakang dengar. Hak luar dengar. Tu guna mana nak buat? Guna yang ni. Okey, relax dulu. Relax. Hak belakang, hak ni dengar ke? Hak ni yang dengar. Hak ni yang dengar. Okey, relax. Hak depan, hak ni ke dengar? Hak ni ke dengar? Dua-dua dengar. Hak mana? Tapi kalau dah hampa dengar dua-dua, belakang tak dengar. Habis hak tadi sia-sia. Tak ulang dah. Tak ulang dah. Hak tu kata langsung. Tak dengar, tak ulang dah. Esok saya pergi tengok balik lah rakaman. Ini hampa yang ijaz dalam. Tak usah duk bergema. Suara aku sedap dah. Baik, sambung. Kita bagi lagi satu. Kita ingat elok-elok. Sebab tu orang yang hafal Quran, pertama saya hafal Ustaz Zaini ni mak bapak anak-anak yang hafal ni ada kat sini juga. Allah. Tak semualah, tapi adalah. Masya-Allah, tabarak. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak di sini, kami di Al-Azhar, salah satu antara hadis-hadis yang digunakan oleh ulama-ulama kami di sana berkaitan dengan orang menghafal Quran yang termaktub di dalam kitab ulama-ulama di Al-Azhar ialah berkaitan dengan orang yang menghafal Quran. Hadisnya ialah man qara'a Quran summa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah
ضوءه أحسن ضوء من شمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan ini rakaman ke live? Rakaman ya? Nanti nak live juga kan? Ke tak ada rakam ya? Rakam dulu, nanti tayang lain lah. Tapi saya buat live tak? Ada. Okay. Jadi saya beritahu kat tuan-tuan dengan elok-elok kepada yang menonton saya secara alam maya, saya beritahu siap-siap majlis dia, sebab dulu disclaimer bila kita nak ceramah, dulu orang Assalamualaikum yang saya muliakan, tuan pengurusi yang saya raikan, tuan rumah, seterusnya hadirin sekalian. Lepas tu bila kita masuk TV Al-Hijrah, kita start dengan tambah belakang kepada tuan-tuan guru, alim ulama, ada salah silap bagi teguran. Itu antara benda yang kami mula dulu. Dia ada disclaimer. Tapi sekarang zaman law ni, zaman fitnah, kena tambah lagi satu sepatutnya disclaimer. Kena habaq dekat semua yang tengok di alam maya, apa dia? Majlis kami ni ramai yang mai. Orang yang mai kat kami ni di alam maya kami tak tahu berapa ramai. Tapi yang pasti di alam maya ada dua jenis orang. Satu orang yang sayang kat kami, satu orang yang benci kami. Yang sayang kat kami, terima kasih, kami pun sayang kat Mbah. Yang benci kat kami ada dua kumpulan juga. Satu dia benci kita punya video keluar kat dia sebab FYP ke sebab apa, dia tengok, dia tak suka kat kita, dia tolak kita naik. Kita bagi tahu kata tak ada masalah, kami tak terasa hati pasal para ulama pun ada orang benci, takat kami ustaz cabut hampa tak suka, no problem. Hak nombor dua tu, dia dah lah tak suka kat kita, tengok pula ceramah kita cari salah. Pertama kita nak abang kata, hang pun manusia, aku manusia. Hang graduate, aku pun graduate. Jangan lupa. Dan aku dapat anugerah dekan masa aku buat master. Hang jangan lupa benda tu. Sombong dengan orang sombong ni dia dapat pahala. Sebelum ni kita tak abang. Sebelum ni kita tak abang, tapi tengok bodoh soih sangat, kena abang. Saya dapat anugerah dekan dan benda tu ditulis di dalam sijil, ada dekat saya. Subjek-subjek yang orang susah nak skor pun saya ni skor. Saya cuma nak bagi tahu. Hampa yang mana yang tak suka kami, jangan buat dosa dalam sini. Keluar. Pasal hampa nak ikut ustaz-ustaz hampa yang berpegang bahawa dengan mak bapak Nabi duduk dalam neraka, kami bukan berpegang dengan orang macam tu. Kami semua beriman dan percaya mak bapak Nabi semua masuk dalam syurga. Hampa nak ikut guru-guru hampa yang mana yang menghasilkan orang-orang yang minta kami bagi hadis sahih dengan menggunakan akaun yang palsu, fake account dan juga cyber troopers. So kalau hampa rasa hampa nak ikut orang macam tu, terpulang, jangan buat dosa dalam sini, keluar. Kuliah ni bukan untuk hampa. Hak tu je saya nak beritahu. Sebab mereka tak suka hadis kita baca tadi. Sedangkan kita di Al-Azhar itu adalah hadis kekuatan untuk kita hafal Al-Quran. Apa dia hadis kita tadi? Man qara'a Quran summa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu daw'in min syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billazi amila bihadha atau kama qala. Apa dia kata Nabi? Siapa yang menghafal Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, atau kalau tak mau ambil hafal pun tak apa, ambil membaca Al-Quran, sebab hampa ni memang banyak akan baca Quran. Banding hampa dengan aku, hampa lebih banyak baca Quran banding kami. Sebab masa kami dulu macam hampa pun kami banyak baca Quran juga. Bila dah kerja, dah kena buat kerja, nak artok ma'had, nak kena ni, tak ada masa. Sebab tu bulan Ramadan, bulan yang kami looking forward, sebab time ni lah kami nak mengulang. Okay, tengok elok-elok. Siapa yang baca Quran atau hafal Quran, beramal dengan Quran, ini untuk ibu-ibu yang hantar anak-anak mai sini, mak bapak yang hantar anak-anak mai sini. Ini kekaguman kami, sebab kami tengok macam mana bapak-bapak kami hantar kami. Jadi kami nak bagi tahu perasaan itu. Apa dia? Siapa-siapa anak yang hafal Quran dan beramal dengan Al-Quran, Allah Ta'ala memakaikan kepada mak bapak dia mahkota di hari akhirat esok, yang mana mahkota itu bersinar, bercahaya, lebih terang daripada matahari di bumi ini. Biar esok mak bapak hampa bangkit ke akhirat, ke alam barzah esok, ke padang mahsyar,
Biar dia bangkit dengan mahkota ada di kepala dia. Biar orang di padang mahsyar tengok mereka. Ni apa sebab dia ni cahaya ni? Orang semua abang tu anak dia dulu hafal Quran. Allahu Akbar. Berapa ramai cerita-cerita orang-orang soleh yang mereka di dalam kitab-kitab mereka, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang jauh lebih soleh daripada kita semua hari ni, bahawa ada seorang perempuan ni, Habib cerita, ada seorang perempuan dia wafat. Bila dia wafat dalam keadaan yang yalah, mungkin dia bukan orang yang baik. Dia wafat. Bila dia wafat, orang tengok dia duduk dalam neraka. Orang mimpi berkaitan dengan orang lain masuk dan duduk dalam neraka. Ini bukan cerita baru. Benda ada dalam Sahih Bukhari. Benda dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu wa ardah mimpi Abu Lahab masuk dalam neraka. Tanya dia, Abu Lahab, macam mana hang? Aku masuk dalam neraka. Hang dapat tak apa yang Allah janji? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu, sayasla naran zatala, wa imra'atuhu hammalatal fi jidiha hablum min masad. So, itu ada janji-janji Allah. So Sayyidina Abbas tanya dia, Abu Lahab, hang dapat tak apa yang Allah janjikan? Apa kata Abu Lahab? Aku dapat, kecuali aku diberikan keringanan pada setiap hari Isnin. Maknanya ada tak orang yang hidup mimpi saudara dia, mimpi orang yang mati masuk neraka, diseksa, diceritakan dalam kitab ulama-ulama. Amirul Mukminin fil hadis, orang yang Amirul Mukminin dalam hadis, Imam Bukhari, yang syarahnya pun Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bukan orang biasa. Jadi di kalangan kita ni ada orang yang mimpi perempuan ini dia masuk dalam neraka. Tapi selang beberapa ketika tengok-tengok dia berjalan dalam keadaan yang cantik, elok. Orang tanya kenapa? Jawapan dia senang je. Ada anak aku yang aku telah wasiatkan untuk pergi menghafaz Al-Quran, dan setiap apa yang dia baca itu menyelamatkan aku daripada api neraka. Beruntunglah mak bapak yang menghantar anak-anak yang main sini. Sebab tu saya kata, Mak Had ni duduk di sini, orang kampung keliling ni sepatutnya wajib tolong. Kerana tidak ada orang di rumah, dalam setiap rumah yang ada keliling ni, yang baca Al-Quran lebih banyak daripada anak-anak yang ada di sini. Dan anak-anak ni tak akan istiqamah baca Quran, melainkan mudir-mudirnya, guru-gurunya lah yang akan memantau ni membaca. Sepatutnya dia tak perlu lagi ada pengumuman, tuan-tuan, sokonglah kita. Tak ada. Itu adalah kesedaran kita kepada, ya Allah, ada rupanya di celah-celah kita ni ma'ad yang membantu kita untuk terus menyelamatkan kawasan kita ni daripada balak yang Allah Ta'ala nak turun. Ini ucapan saya ni, bukan saya petik sendiri. Inilah ucapan yang wujud dalam mesyuarat di peringkat kerajaan negeri. Ketika mana mereka meminta dana. Bila mereka nak minta dana, ada seorang ulama kita dalam meeting tu di sebuah negeri, dirahsiakan nama negeri tersebut. Dia kata, perlukah kita nak kena minta dana tanpa kesedaran semua orang, yang mana sepatutnya semua orang kena ingat negeri ni dengan dosa yang berlambak ada, patutnya balak kena turun. Tapi kerana anak-anak inilah yang membaca Al-Quran tiap-tiap hari without fail. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca Al-Quran baginya satu huruf satu pahala, dan satu pahala tu gandaannya 10. Aku tak kata satu huruf tu, satu perkataan tu alif, satu huruf tu alif lam mim, no. Ataupun inna a'tayna kalau kau tak, no. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Dan mereka baca wajib hantar setiap hari berapa muka? Semuka, betul? Satu muka berapa banyak huruf? Itu hantar. Itu tasmik. Murajaah daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Murajaah 8 sampai 11.30. 8, 9, 10, 11, 11.30. 3 jam setengah. Tuan-tuan baca Yasin setiap Khamis malam Jumaat. Ada berapa muka surat? Yasin pun tak kira. Hampa ni macam baru masuk Islam. Berapa muka surat? 6 muka surat berapa minit? 15 ke 20 minit. So standard kita semua 15 ke 20 minit 6 muka surat. 3 jam setengah. Itu yang berlaku di sini setiap hari. Ini tunggu bulan Ramadan. Tengok macam mana mereka mengulang. Allahu Akbar. Soalannya untuk kita semua, soalannya, macam mana anak-anak atau pelajar-pelajar tahfiz atau orang-orang yang duduk dalam agama seperti Imam Syafi'i rahimahullah setiap kali, setiap hari di bulan Ramadan mengkhatamkan 2 kali Al-Quran? How? Macam mana mereka boleh buat lagu tu? Maka sebab itulah ulama sebut bermulanya bulan Ramadan bermula daripada bulan Rejab. Nak tahu macam mana Ramadan kita, tengok bulan Rejab kita. Betapa cantiknya Allah hias kita dalam setahun. Allah bagi dulu Rejab mai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mula sekali perjalanan Isra' Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam adalah proses membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Pasal itu hati dia kena mula dulu. Nak masuk Ramadan, kalau hati kita tak prepare, kita tak sedia dengan mood untuk Ramadan, maka kita akan mengulanglah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan daripada tahun lepas. Dia bukan bermula dengan azam. Itu cerita dia. Apa khabar? Semua sihat? Awak duk tengok muka, buat muka muhasabah belum apa lagi. Kat belakang dengar tak suara saya? Duk nampak duk keruat day. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis, akan mai kepada kamu satu bulan yang azim, luar biasa. Bulan ni berkat. Bulan ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita semua tahu namanya Lailatul Qadar. Siang harinya wajib puasa, malamnya sunat untuk sembahyang. Kata Nabi, dengar elok-elok, tengok elok-elok. Sebab itu tak sepatutnya kita berlaku perselisihan faham nak sembahyang 8 ke 20. Sepatutnya semua tempat kena sembahyang 20. Kita di rumah kena buat 20. Kena buat, siapa buat kat rumah 8, pergi masjid sambung bagi 20. Saya berani cakap sebab itu kita buat tiap-tiap malam. Kita di Syubra pun 20, betul Ustaz Zarimi, ya? Masjid Khazan Darah 20. Sebab apa? Sebab kita baru saja lalu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita tahu ketika Nabi berjalan pada langit yang pertama. Dalam kitab Munir sebutkan, langit yang pertama Nabi nampak para malaikat yang ada dengan Nabi Adam sekitar langit pertama tu, apa dia? Mereka semua qiyam, berdiri. Naik langit kedua, rukuk, semua tak sujud-sujud, tak meleraikan rukuk mereka. Naik langit ketiga, sujud semuanya. Naik langit yang keempat, duduk membaca zikir. Naik langit yang kelima, membaca tasbih. Langit yang keenam, membaca tahmid. Langit ketujuh, membaca takbir. Maka Nabi bercita-cita dalam hati Nabi, seronoknya ibadah macam para malaikat ni, kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Muniyatul Musalli. Dia kata, seronoknya kalau dapat buat macam ni. Memang betul dah, Nabi naik atas tu, Allah wajibkan kepada kita umat Nabi sembahyang 5 waktu. Maka apa kata ulama? Perhatikan betapa luar biasanya sembahyang. Semua perbuatan sembahyang itu bagi 2 rakaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah bersamaan dengan perbuatan malaikat 7 petala langit. Bila kita dengar macam tu di bulan Rejab, tiba-tiba bulan Ramadan, kita nak sembahyang 8 ke 20. Hang tak mengaji ke? Tadi doa abang apa dia? Boleh faham tak? Sambung pula masuk bulan Syaban, kita diperkenalkan dengan firman Allah. Apa kata Allah? Allah kata kat kita, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allahu akbar. Apa dia? Allah kata, kami sentiasa memerhatikan kamu, mendongakkan kepala kamu, wajah kamu ke langit. Dalam hati kamu, bila nak tukar kiblat, bila nak tukar kiblat. Allah kata apa? Allah abangkan Nabi. Ayat tu saja luar biasa. Allah kata apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Muhammad, palingkanlah wajah kamu ke arah yang kamu redai. La ilaha illallah. Allah buat ikut Nabi suka. Dan kita semua tahu, Nabi masa semayang tarawih, Nabi semayang malam berturut-turut, Nabi berhenti kerana takut diwajibkan kepada kita. Maknanya bersungguh-sungguh nak Nabi, bersungguh-sungguh Nabi semayang. Tiba-tiba main kat kita 8 ke 20 kan. Astaghfirullahalazim. Kan baru lepas Rajab dengan Syaban. Ya salam. Sebab tu ulama sebut, nak tengok Ramadan, tengok Rajab dengan Syaban. Sebab itulah kita punya cut off, nak berhenti nak tengok adalah pada malam nisfu Syaban, 3 malam lepas. Seolah-olah dia reset balik kita semua. Sebab tu dalam puasa dia ada 2 kan, man shoma Ramadan dengan man qama Ramadan. Ada siam, ada qiyam. Ada menahan diri, ada menghidupkan. Ada menahan diri, ada buat. Dalam bulan Ramadan dia nak kita buat 2 tu. Dia tak mau kita tahan aja, tapi kita tak buat apa. Dia tak mau kita buat saja, tapi tak tahan apa. Dia nak kita tahan dan kita buat. Betul no? Betul kan? Awak nampak macam tak setuju? Betul. Betul. Satu hari ada seorang budak, Ustaz Jeremy. Satu hari ada seorang budak, dia abang kat pak dia. Dia kata, "Pak kita ni sampai pukul 9 ni kan? Jangan lupa terkejut. Walaupun kita member tapi tak kat 9 je kan? Ada tak waktu mula? Habis? Waktu habis dah? Hai. Waktu habis tak ada. Tak ada, mana boleh buat lagu tu? Main jauh ke? Tapi sejam dah lah, apa mengaji lama-lama. Hari kata kita nak sembang. Sama sekali minum sekali ya. Minum sekali ya. Mana lagi 5 minit lah. Pukul 9. Boleh lah haji kan. Tak payah lama-lama ya. Balik titik lain lah. Malam ni ada match tu. Ayah ibu yang saya kasih sekalian, anak-anak tahfiz yang saya muliakan, kita berhenti tak mana tadi tak tahu? Budak tu dia kata, nasib baiklah ada hang. Hak dia paling tengok bersungguh dah. Ada seorang budak dia kata kat pak dia, "Pak cik tak mau pergi semayang kat masjid." Pak dia kata, "Pasal apa hang tak mau semayang kat masjid?" Dia kata, "Tak mau lah pergi masjid." Kita tukar lah, main semayang sini lah, boleh? Tukar. Ni surau sini kan. Pak cik tak mau main semayang kat surau Mahat ni, tak mau. Pasal apa? Rumah kita dekat dia, nak main semayang sini, tak mau. Tak mau lah. Ada orang main sini, sekali lagi ada yang duk menyembang, ada yang main handphone, ada yang lena. Kita main sini nak semayang, nak jadi orang bergoi. Tak mau main. Dia kata lagu tu. Pak dia kata macam ni lah, hang boleh tak mai semayang surau ni dengan satu syarat. Apa dia pak? Syarat dia ni, aku tuang dalam cawan ni ayat. Hang bawa cawan ni mai surau ni, saya patah balik, make sure ayat jangan tumpah. Pak dia kata kat dia lagu tu. Dia kata kepada, "Oh senang lah pak Dia tak mau main semayang.
Senang dia kata, boleh. Pak dia tuan, saat lagi azan Aisyah, dia bawa daripada rumah dia. Dia usung. Bawa dia jalan pelan, bawa ayam numai surau, duduk kat tepi tu, letak cawan tu elok-elok, semayang berjemaah, habis dia angkat cawan dia, keluar pergi balik rumah, ayam tak tumpah, setitik pun tak tumpah. Dia balik-balik rumah, dia kata, "Pak, Assalamualaikum." Pak dia jawab, "Waalaikumsalam." Ni cek balik dah. Dia lambat lah. Pak dia dah ada kat rumah. Bukan pak dia tak semayang, pak dia balik awal. Hari Pak Ambar kata, macam mana pak dia ada kat rumah pula? Pak dia dah balik dah lah. Dia jalan pelan. Dia jalan pelan. Dia bagi salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wahai ayah aku." Bapa dia kata, "Wahai anak aku, sudah pulang kamu?" Dia kata, "Sudah wahai ayah aku." "Ni ayah, tengok ayam ni sikit pun tak tumbah." Pak dia kata, "Betul sikit tak tumbah?" Dia kata, "Betul, wallahi tak tumbah pak." Lepas tu pak dia kata, "Aku nak tanya kan, apa dia? Tadi dekat surau Hamai tadi, Aisyah tadi, berapa orang yang menghimpun?" Dia kata, "Allah tak dan tengok." "Berapa orang yang duk main game?" "Tak dan tengok." "Berapa orang menyembang?" "Tak dan tengok." "Berapa orang hak lain tau?" "Tak dan tengok." Pak dia kata, "Hak tu aku nak abang kan. Kalau Hamai surau, Hamai nak tengok apa orang lain buat, sampai sudah hang tak berbetul diri hang." Sama macam bulan Ramadan. Kalau mai bulan Ramadan kita pakai duk tengok, dia ni pun buat dia ni, sampai sudah kita duk takut lama. Sampai sudah kita duk takut lama. Sama macam hampa belajar kat sini juga. Hampa duk mengaji dah elok dah, tiba-tiba hampa alih tengok kawan hang, dia ni pun sekerat mengaji, dia ni pun sikit ya. Tak apa, aku kira okey. Hang duk buat lagu tu, sampai sudah hang tak berbetul diri hang. Jangan nak tengok orang tu. Ramadan mai untuk kita. Siapa yang dalam majlis kita hari ni rasa dia paling berdosa, bulan Ramadan lah paling layak untuk dia, sebab Allah nak mengampunkan dosa. Kata Nabi, sambung lagi hadis tadi. Kalau baru baca sekrat hadis tu panjang. Macam mana tadi? Nabi kata siangnya diwajibkan puasa, malamnya disunatkan semayang. Nabi tak berhenti takat tu. Nabi kata sunat itu di dalam bulan Ramadan, siapa buat mendapatkan pahala fardu di dalam bulan yang lain selain Ramadan. Dan siapa yang buat amalan fardu di dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kali ganda Ramadan, pahala fardu di bulan yang lain. Maknanya apa? Ni bukan tadi duk kata kat anak tafiz, dak, ni kata kat kita. Ni kita semua orang tua kita ni. Kita ni. Apa dia? Pesanan. Ni saya rasa tak ada lagi orang buat kempen ni. Saya buat kempen ni. Dengar elok. Kempen saya ialah jomlah qada semayang di bulan Ramadan. Kerana qada semayang, Allahu Akbar, lengak. Hang silap. Hang pun janganlah buat cermin elok sangat. Nampak orang tak perasan cermin. Nanya orang tu. Bersih sangat. Bersih sangat. Cuba buh ada cop jari sikit kat situ. Buh sikit. Bagi budak-budak pegang tangan belengah sikit kat situ. Orang nampak lah cermin. Nampak bersih sangat. Sian budak tu. Cek kan tengok okey ke tak? Ui, apa bertanggungjawab awak tempat apa? Allahumma salli ala sayyidina. Siap lah. Pergi sana, tuan minta dia cek tak? Siap budak tu. Kempen bulan Ramadan ni, kita semua hak mana dewasa ni, kakak-kakak semua hak mana yang ada ni, ayah-ayah, ibu ni, umur saya semua, apa dia? Jom qada semayang di bulan Ramadan. Perhabis qada kita. Sebab apa? Satu fardu di bulan Ramadan 70 kali ganda fardu di bulan yang lain. Tuan-tuan tak akan dapat benda tu di dalam bulan lain. Qada lah semayang di bulan Ramadan. Perhabis bang. Bulan lain tuan-tuan qada dapat 70 pahala. Bulan Ramadan tuan-tuan qada berapa? 70 kali 70 berapa? Apa pula 140 tu 70 tambah 70. 70 kali 70 4,900 tu
70 kali 70, kosong bawah belakang turun kosong, kosong dengan 7, kosong, 7, 7, 49, 4,900. Hang cuba bayang, bulan lain kita qada dapat 70 pahala, qada bulan Ramadan 4,900. Maka saya menyeru semua yang mana ada qada sembahyang, perhabis qada di bulan Ramadan. Baru duk fikir, baru duk kira, aku macam banyak agak pahala kali ni. Dah, bukan saya menggalakkan tinggal sembahyang, boleh faham tak? Jangan silap faham. Okey, dengar sini, tengok saya. Ibu, tengok saya. Dalam mengaji ilmu ni Ustaz Zarimi ada 3 jenis orang. Yang pertama, tadi kita mula sampailah dah pukul 9 dah, nak berhenti dah ni. Dia duk tak faham lagu tu tak? Tadi tak faham sampai lah dia tak faham. Dia sampai lah ni dia duk tanya-tanya, ni ceramah qada sembahyang ke? Dia tak faham. Tak apalah, tadi dia tak faham, sekarang dia tak faham. Mana tak ada untung, tak ada rugi. Betul? Okey, khalas. Orang macam ni kita tak usah marah. Tak ada apa. Tadi dia tak faham, lah ni dia tak faham. Tak apa, khalas. Orang yang kedua, tadi dia tak faham. Dia tak faham pun starting awal. Tapi bila lah ni dia faham. Uish, Ramadan ni kita kena pulun. Orang macam ni okey. Hak tadi pun okey, hak ni pun okey. Orang nombor 3, tadi dia tak faham. Sampai lah dia salah faham. Oh, maknanya qada sembahyang ni bagus ya dia lah. Ni kacau. Saya tak kata lagu tu. Tapi saya tahu kata kita ada benda yang nak kena qada. Boleh faham tak? Jadi saya membuatlah kempen supaya qada lah di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan satu amalan fardu bersamaan dengan 70 amalan fardu di bulan lain. Boleh no? Habis? Sekian. Macam tak puas hati je pula. Ini saya share benda-benda takjub dalam Al-Quran. Tengok. Saja. Saya nak berhenti dah. Tapi saya seronok bila duduk dengan orang Quran ni. Sebab dulu saya tak dapat ilmu ni. Jadi saya nak bila hampa mengapai, hampa ada ilmu ni, hampa akan seronok. Okay, tengok elok-elok. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, tengok. Al-Quran sebut kat kita wa ayatul lahumul laylu naslaqu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin dzalika taqdirul azizil wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun wa kullun fi falakin wa hakadha. Sonok dengan budak tafsir ni. Okey, ayat ni dia cerita tentang perkiraan lah. Dia nak cerita tentang bulan berputar, matahari, betul lah, bumi, betul ya. Okey, tengok elok-elok kita ambil ayat ni. Apa dia? Ni ayat ni basic bukan nak kira ayat ni, tapi nak abang kata bumi berputar satu putaran lengkap membentuk satu hari. Betul? Sehari semalam. Bahasa Arab panggil yaum. Satu hari. Betul? Bulan pusing bumi. Betul? Bulan mula-mula dia tak ada, dia ada keluar sikit, lepas tu dia penuh, lepas tu dia bergelap balik. Jadi bulan dia putar bumi tu, satu putaran bumi pusing, satu pusingan lengkap sehari. Bulan pusing bumi lengkap satu pusingan berapa hari? 30 hari. Janganlah 31 tu bulan Mak Saleh. Boleh lah 31, 30, 29. Boleh lah boleh. Tapi saya baca hadis Nabi tu. Nabi kata macam ni. Nabi kata asyahru, dalam hadis Nabi macam ni. Allah tak ada tempat pula letak. Hakadha. Boleh? Bukan aku suruh orang ceramah mai sini. Aku nak panggil yang suruh pegang mikrofon. Apa yang cemas sangat? Dalam hadis Nabi kata syahru hakadha 10, hakadha
20 hakadha 29. Lepas tu Nabi buat pula lagi sekali. Nabi kata syahru hakadha hakadha hakadha. Berapa? 30. So Nabi ada buat 29, Nabi ada buat 30. Betul? Okey, terima kasih. Okey dah. Sejuk tangan-tangan apa? Mikrofonnya pun. Terima kasih lah. Semoga Allah merahmati. Esok orang jadi penceramah bah. Amin amin amin. Okay. Sekali lagi kita ulang boleh Bumi pusing sekali dapat berapa? Yaum sehari. Bulan pusing bumi dapat berapa hari? 30 atau 29. Kalau 31 tak ada masalah, sebab bulan tu pun dikira dalam Al-Quran. Apa bukti bulan Mak Saleh dikira dalam Al-Quran? Apa bukti pakai bulan Mak Saleh? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember pun dikira. Siapa yang baca Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah pun betul juga. Macam mana kita tahu kata betul pakai dua-dua? Suratul Kahfi. Walabithu fil kahfihim 300 sinina wazdadu ay wahakadha tis'ah. Dan tidurlah ashabul kahfi di dalam gua itu 300 tambah 9. Maka ulama bagi tahu siapa kira ikut bulan, maka dia akan dapat ashabul kahfi tidur dalam gua secara tepat 309 tahun. Siapa kira ikut matahari, ashabul kahfi tidur dalam gua sebanyak 300 tahun. Boleh dapat? So maknanya di situ Al-Quran meraihkan dua-dua tarikh. So no problem. Okay, tengok saya elok-elok. So kita ulang lagi sekali. Make sure pegang. Bumi pusing sekali round, lengkap pop sehari. Bulan pusing bumi dapat berapa? 29 hari atau 30 hari. Betul? Khalas. Bumi dan bulan tadi pusing matahari, lengkap berapa hari semuanya? 365 hari. Maknanya satu tahun. Okay, tengok elok-elok. Dalam Al-Quran, kalimah yaum yang menunjukkan satu hari tadi, mufrad satu, dalam Al-Quran ada 365 kali. Okey, dalam Al-Quran kalimah yaum disebut oleh Allah mendatangkan bilangan 365 kali, membuktikan setahun. Cukup? Okey. Dalam Al-Quran juga bukan. Dalam Al-Quran juga kalimah plural ayam dan juga dua. Bahasa Arab ni special, dia ada dua. Oh, kita Melayu dengan Mak Saleh ada satu dengan banyak. Mufrad jamak, singular plural. Contohnya apa? Contohnya child, budak. Kalau ramai, children. Dia tak ada dua. Dalam bahasa Arab dia ada dua. Dia ada mufrad, singular, duo, plural. Kalau duo dia panggil yaumain. Kalau plural dia panggil ayyam. So kalimah ayyam dengan yaumain dalam Al-Quran gabung dua-dua dapat berapa? Bukan. Ada 7 kali. Dia merujuk kepada satu minggu. Tengok elok-elok. Yang peliknya, hak tadi tu Nabi buat. Jangan lupa. Nabi buat berapa tadi? Hakadha. Cuba buka surah 29 dengan surah 30. Kedua-duanya ada perkataan yaum dalam surah tersebut yang merujuk kepada yang tu. Saya tinggal titik buat homework cari dengan ustaz-ustaz. Surah ke-29 surah apa? Lekah mana Quran? Surah 29 surah apa? Al-Ankabut. Surah 30 surah Ar-Rum. Dua-dua surah ni cuba cari perkataan berkaitan dengan yaum. Tengok apa Allah Ta'ala cerita.
Dahsyatnya Nabi SAW. Dan hampa rasa hampa hafal Quran kosong lagu tu. Woi, jangan. Kita nak khatam Quran baca lagu tu. Jangan. Quran luar biasa. Quran luar biasa. Boleh Selesai. Habis. Ada soalan? Tak ada. Ustaz Zalimi, boleh tak berhenti? Berat nak jawab? Tak mau lagi? Kalau terpulang saya boleh berhenti kan? Ayah ibu boleh bagi saya masa sikit lagi ke ataupun okey dah? Esok kan kerja. Cuti? Esok cuti ke sekolah? Sekolah. Hampa pandai ingat cuti. Kita baca hadis Nabi tu bagi penghabis sikit je lah. Sikit lagi. Tengok. Sambungan. Boleh ke sikit lagi? Boleh? Sikit. Tengok elok. Nabi sambung. Nabi kata apa? Adapun satu perbuatan sunat di dalam Nabi kata tadi siang harinya wajib puasa, malamnya sunat untuk semayang. Siapa yang buat satu amalan sunat pada bulan Ramadan bersama dengan satu amalan fardu di bulan yang lain. Siapa buat satu amalan fardu di bulan Ramadan maka mendapat 70 lebih daripada bulan yang lain amalan fardunya. Khalas. Sambung lagi. Kemudian Nabi kata apa? Bulan ini syahrus sabar. Bulan ini bulan sabar. Sambung Nabi lagi. Tengok saya. Nabi kata bulan ini adalah bulan Nabi kata bulan ini bulan sabar, ganjaran sabar adalah syurga. Dan bulan ini adalah bulan muasah. Muasah ni maknanya bulan kena rasa simpati dengan orang, bulan kena kesian dengan orang, bulan kena sayang dan tolong menolong. Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Man fattara saiman, siapa yang bagi makan orang yang berbuka puasa, baginya ialah membebaskan dia daripada api neraka. Maka kata para sahabat, faqalu ya Rasulullah, Nabi tengah cakap, para sahabat kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak selawat dah, habis dah. Jangan jemu. Bukanlah kami semua ni boleh bagi makan orang, kami semua ni pun tak ada duit, tak ada harta. Boleh tak saya minta izin semua tengok saya, kita renung sekejap. Cuba bayang, luar biasanya para sahabat dengan Nabi ni. Mereka lah orang yang paling kuat ibadah. Mereka lah orang yang paling kuat mencari pahala dan ibadah dan bersama Nabi dan pulun. Dan dalam sejarah tak akan ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tapi ketika mana berbincang tentang urusan dunia mereka, Allah, Nabi kami tak ada apa. Kita yang cukup makan, anak-anak tahfiz cukup makan, Ustaz Zarimi jaga elok. Kalau tak mau ibadah lagi apa nak apa? Takkan kau nak suruh mai baca Quran pun tak mau, malah. Sahabat Nabi tak ada apa. Nabi kata man fattara shaiman, siapa bagi orang yang puasa makan, baginya pembebasan daripada api neraka. Jawab dekat saya. Siapa yang paling nak diri mereka dibebaskan daripada api neraka yang bersungguh-sungguh kalau bukan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Mereka lah orang yang sanggup berlapak dengan Nabi, turun perang Badar. Maknanya apa? Mereka ni lah yang paling sungguh nak lepas daripada api neraka. Tapi ketika Nabi habaq siapa yang bagi makan orang buka puasa, dia mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Tiba-tiba orang macam mereka kata, Nabi kami tak ada apa nak bagi dekat orang. Orang yang macam ni bersungguh-sungguh ibadah, kita tak payah risau. Makan ni cukup dah 3 kali, 6 kali, tak payah risau. Tiba-tiba Ustaz Zarimi suruh mai mengaji, suruh mai baca Quran, jadi malas. Hamba nak apa? Nak pergi mana? Nak buat apa? Sahabat sampai tahap macam tu. Sampaikan Nabi kata, yang aku maksudkan dekat sini, kata Nabi, memadai dengan bagi seteguk air susu, bagi seteguk air kosong, atau bagi kurma, 1 biji kurma pun cukup, kata Nabi. Siapa dapat buat macam tu, Allah bebaskan dia daripada api neraka, kata Nabi.
Ni manusia paling kemah ni. Bayangkan dalam kelompok Nabi tu, situlah Sayyidina Abu Bakar, situlah Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina siapa lagi yang ada dalam tu. Semua penuh dalam tu, champion. Syurga rindu mereka. Di dunia tak ada apa. Julaibib duduk dalam tu, dia tak ada apa. Dia meninggal saja, bidadari berebut ambil dia. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, tak ada apa, tapi wafat dia berebut, bergegar arash. Orang macam tu beretung dalam tu, doa dalam kuliah Nabi. Tiba-tiba boleh kata, Nabi, kami tak ada apa. Kita yang ada segala dia, duduk bawah bumbung, ada kipas, ada aircon. Tiba-tiba suruh baca selawat kan Nabi, suruh zikir, suruh sembahyang lebih sikit. Kita tak mau. Kenapa? Tapi mana? Jangan. Sebab tu baca. Boleh? Lah, tak apa? Boleh dah? Boleh lah, boleh. Okey. Permintaan kawan-kawan ni payah sikit. Nak tolak tu payah. Jadi mulai hari ni, saat ini, saya bersama-sama dengan Ustaz Zalimi, kami membantu Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Dalam semangat yang tadi tu, kita nak memohon kepada kawan-kawan Ma'had, kita nak melancarkan tabung untuk membantu tahfiz. Mari sama-sama kita bangunkan tempat ni supaya menjadi one stop center untuk anak-anak mengaji. Jadi kita buka kepada semua orang untuk sama-sama untuk memberi sumbangan kepada Ma'had, untuk Ma'had terus bangun elok tempat pengajian yang baik. Dan silakan anak-anak, sambil-sambil itu kami boleh baca selawat dulu. Tak apa, sila buat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Saf wa rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulama طيبا أرداني هذا الغلام طيبا الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى